Hmm, engine dah power dah. Tapi dia punya reka bentuk ni. Ada ngam ke tak ada ngam ni? Jadi jom kita tengok ada ngam ke tak dia punya reka bentuk. Sebab engine power, macam-macam features juga dia bagi. Tapi reka bentuk ni macam mana? Jadi jom kita check it out pasal motor ni. Anyway guys, inilah dia motor SYM VF3i version 4 ataupun sekarang lebih dikenali sebagai VFE 185. Datang dengan reka bentuk yang serba baru, tapi banyak juga yang kata reka bentuk ni agak menusingkan. Jadi jom kita zoom lebih dekat lagi pasal motor ini guys. Okay, tapi sebelum tu, kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh contact kawan saya Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya ada tinggalkan dekat bawah. Yang pertama, kita nak pergi bahagian engine dulu. Ini adalah motor Kapcai Super Moped yang paling berkuasa, yang paling besar sisi. Tapi ada perubahan tak dari segi sisi? Okey. So dari segi sisi masih lagi menggunakan engine yang sama, iaitu menggunakan engine single silinder besaran 183 cc, menggunakan sistem engine Storch, dan juga dia ada 4 valve, 6 speed, manual clutch. Dan yang paling menarik kat sini, dia punya bore and stroke tu, bore tu lagi besar daripada dia punya stroke, iaitu bore dia adalah 63.5 dan dia punya stroke adalah 57.8. Jadi kiranya motor ini adalah over square. Okay, so over square ni dia punya piston tu pendek sikit, jadi dia punya RPM tu dia dapat hasilkan RPM yang lebih tinggi sedikit dan juga torque yang tinggi sedikit. Maksudnya kalau korang nak sampai dia punya torque dengan dia speed tu, dia kena main RPM yang tinggi sikit, high RPM baru dapat. Iaitu motor ini mampu menghasilkan kuasa sekitar 19.7 horsepower pada 9000 RPM dan juga dia punya torque adalah 17.46 Nm of torque pada 7500 RPM. So ini adalah karakter engine over square. Dia punya torque tu agak lambat sikit kalau korang nak sampai. Korang kena main high RPM sikit baru boleh sampai. Kira macam Suzuki Rider saya jugalah, ada karakter yang macam ni. Cumanya motor-motor macam ni memang best bila main dekat highway. Sebab apa? Sebab korang main high rev baru korang rasa dia punya feel, and dia punya top speed pun boleh kira antara yang paling tinggi. So 15 tu memang dalam tangan, 16 tu itu adalah mainan lah. Siapa yang berani boleh dapat, ataupun siapa yang ada skill boleh dapat 16 macam tu. Okay, so itulah sikit pasal prestasi engine. So anyway, ada apa-apa lagi tak improvement? Tak ada. Dari segi engine masih sama, even motor ni belum didatangkan dengan assist and slipper clutch, dan traction control pun tak ada juga. Cumanya dia ada ABS dual channel. Korang nak tahu tak, sekarang ni kita ada buka kedai makan guys. So siapa-siapa peminat ayam penyet, korang boleh datang ke kedai saya. Kita ada sambal hijau, ada sambal merah. Sambal merah ni siapa yang suka sambal belacan memang best lah, yang suka lagi pedas. Dan juga kita ada sambal kombola. So untuk yang sambal hijau ni pun best, sebab siapa yang suka makan cili banyak-banyak, boleh try yang sambal hijau ni. So memang sedap lah, portion dia pun memang cukup besar. Dan selain tu kita juga ada masakan panas. Korang nak apa? Nak nasi goreng, nak mi goreng, seafood, semua pun kita ada dekat sini. Dan yang paling best, kita juga ada ice blended. Ice blended dia pun memang sedap lah guys. Okay, so kalau korang datang, korang bagi tunjuk saya korang adalah subscriber saya dan juga follower saya dekat TikTok, saya akan bagi korang diskaun 5% guys. Okay, so jumpa saya dekat kedai kita. So lokasi saya ditinggalkan dekat bawah. Okay,
Yang kedua, dari segi reka bentuk. So ada ngam ke tak ada ngam dengan reka bentuk dia ni? Sebab dekat sosial media kita tengok banyak orang cakap, netizen cakap reka bentuk dia ni sangatlah pelik. So bagi saya, untuk VF3i yang version 3 sebelum ni, reka bentuk tu bagi saya dah cantik dah. Tinggal tambah macam lampu tu mungkin boleh tukar ke lampu LED and tukar sikit-sikit dekat bahagian dada. Okay, so saya expect untuk VF3i version 4 mungkin dia akan update macam Y-Suku version 1 upgrade kepada Y-Suku version 2. Tapi saya tak jangka dia akan mengguna pakai reka bentuk yang macam ni lah, ala-ala macam Honda RSX ataupun lebih tepat macam ala-ala skuter sikit. Tapi walau bagaimanapun, terima kasih kepada M-Force sebab apa? Sebab ada dua improvement yang dia bagi dekat kita masa bawa motor ni. Dia tak bawa yang masa mula-mula tim mekanika pergi review dekat Auto Show hari tu, yang mana dia punya reka bentuk tersangatlah pelik, tersangatlah bagi saya hodoh dan tak nak terima. Tapi terima kasih sebab M-Force dah buat pembaharuan yang saya rasa baguslah. Dia bawa reka bentuk yang paling terkini, yang paling cantik. So ada dua benda actually yang dipertingkatkan untuk model ni. Yang pertama sekali dari segi magat dia lah. Magat yang ini nampak lebih cantik daripada yang mula-mula sekali kita tengok dekat Auto Show hari tu. So yang itu dipasarkan dekat luar negara memang tersangat-sangat tak cantik. Tapi kali ni yang diorang bawa, bagi saya yang ini cantik. So yang kedua, antara benda yang saya suka, sebab dia punya meter didatangkan dengan meter yang macam ni, meter flat. Dia bukan meter yang macam teropong yang mula-mula sekali diorang tunjuk dekat Auto Show hari tu. Okay, so ini adalah improvement yang saya rasa memang saya appreciate lah dekat M-Force, sebab menunggu version yang ini, yang lebih cantik, yang lebih kita boleh terima. Walau bagaimanapun, dari segi reka bentuk keseluruhan, macam mana pula? Bagi korang, cantik ke tidak reka bentuk di bahagian hadapan dia ni? Terutama bahagian depan ni lah, banyak yang orang kata tak cantik lah apa. Okay, so pendapat peribadi saya secara first impression, bagi saya tak cantik. Tapi bila saya zoom, boleh diterima lah reka bentuk dia. Cumanya saya tak berapa suka dekat kepala dia, sebab dia macam agak flat macam ni. And then dia punya lampu DRL dia pun nampak macam cyclone sikit. Kalau dia bagi macam bentuk tajam sikit macam ni, bagi saya dia nampak lebih cantik lah. Ini nampak lebih ke arah skuter sikit. And kalau reka bentuk hadapan ni pun kalau bagi tajam, bagi saya lagi cantik lah. Anyway, reka bentuk dah keluar, kita just review saja. Okay, so membawa ke bawah, ini adalah lampu dia. Lampu dia sekarang sudah naik taraf menjadi lampu LED. So ini adalah lampu rendah dia. Terang guys. Ada dua lampu LED untuk low beam dia, untuk lampu rendah, dan untuk high beam dia ataupun lampu tinggi dia, dia menggunakan lampu projektor. So ini bagi saya lagi best lah. So saya percaya dia punya lampu untuk yang high beam ni ataupun lampu jauh dia akan menajam ke hujung lah. Okay, so lampu yang bawah ni dia akan selalu bawah, and yang ini dia akan, satu lampu ni dia akan menuju ke hadapan lah, satu lampu tajam tu. So ini adalah reka bentuk lampu dia. Macam ada ngam ke tak ada ngam. Dan dia punya lampu signal kali ni dia macam ala-ala Yamaha Y15 macam tu, Y16 melekat dekat body. Macam ni, cantik lah. Dia tak capang dia tak capang macam Honda RSX macam tu kan. Jadi nampak cantik. Dan design magat saya dah cakap tadi, dia dah ganti magat yang lebih cantik. Dan kita nak tengok pula reka bentuk dari segi sisi. Reka bentuk dari segi sisi pun nampak cantik. Okey, cumanya dekat sini saya appreciate kalau dia bagi macam nampak lubang-lubang itu lebih nampak lah. Ini dia nampak macam dia bertentang tau. Dia dekat sini baru korang nampak lubang. Kalau lubang tu nampak ke bawah, lagi cantik lah. Ini lubang dia menghadap ke atas guys. Okey, jadi korang tak nampak. Korang nampak macam flat saja, dia tak ada lubang. Padahal dia ada lubang ni guys. Kalau dia buat macam ni, lubang ke bawah kan, nampak lebih bersirip lah. Tapi dekat sini dia ada menggunakan warna body panel. Dia tak menggunakan yang macam plastik hitam tu saja kan. So nampak cantik. Okey, so dekat reka bentuk tepi dia pun okey. Ada reka bentuk yang macam ni dekat bahagian tepi.
Dan lampu belakang dia saya suka guys. Lampu belakang dia cantik. Kali ini memang cantik. Ini adalah lampu DRL dia. Dan kalau kita tekan lampu brake dia, macam ni lampu brake. Dan lampu belakang dia juga, lampu signal sudah di-upgrade kepada lampu LED. So cantik lah. And kita nak tengok design exhaust dia, macam ni. Okay, so agak cantik juga. Okay, agak nampak sporty juga. Cuma saya tak berapa suka dia punya corak yang macam ni. Dia nampak macam agak murah sikit lah. Itu pendapat saya guys. Dan ini adalah reka bentuk keseluruhan bagi motor ini. So nampak korang macam mana? Ada ngam ke tak ada ngam? Bagi saya appreciate apa yang Enforce cuba bawa masuk. At least dia tak bawa version yang mula-mula sekali muncul dekat auto show. Tapi bagi saya reka bentuk dia, again sekali lagi, dia nampak ancang agak pelik lah. Itu pendapat saya. Nampak korang macam mana? Yang ketiga, dari segi sistem suspension masih menggunakan telescopic fork. Tapi SOI kata dia dah buat improvement lah dekat dia punya telescopic fork. Okay, so dekat bahagian hadapan juga datang dengan single disc, 2-port caliper, dan dia juga ada dual ABS guys. So benda ni memang bagi saya appreciate ada dual ABS. So at least kalau korang brake dekat bahagian belakang, tayar tak sliding. And dekat hadapan ni dia datang dengan tayar daripada Kenda guys. Ini tayar Kenda bersaiz 90, 80, rim 17. Okay, so ini dekat bahagian hadapan. Jom kita tengok dekat bahagian belakang. Dekat bahagian belakang datang dengan monoshock lah. Okay, so ini adalah monoshock dia. Okay, so dekat bahagian belakang juga datang dengan single disc, single port caliper, datang dengan ABS juga guys. So benda ni saya memang sukalah, ada dual ABS sudah di bahagian hadapan dan juga di bahagian belakang. So tayar belakang macam tayar standard kebanyakan motor, motor super moped, iaitu saiz 120, 70, rim 17. So ini dia punya tayar standard lah. So tayar standard dia bagi saya untuk hujan pun boleh pakai, untuk kering pun boleh pakai. Okay, so ini adalah dia punya tayar lah. Okay, so dia punya sport rim dekat bahagian belakang macam trademark SYM sebelum ni, SYM VF3i. Dekat belakang ni dia punya rim tidak simetri dia agak membengkok dekat bahagian belakang ni guys. Okay, nampak? So dia macam dia agak melengkung ke sini, sebab dia nak bagi ruang dekat dia punya backing kan, nampak? So dia agak melengkung sikit lah. Yang keempat, dari segi sistem kekunci, dia dah menggunakan smart key dan juga sistem keyless guys. So ini sistem keyless dia, so dah nampak lebih cantik. So banding dengan VF3i version 3 sebelum ni masih menggunakan shutter lock, kali ini sudah di-upgrade menjadi keyless. Dan keyless dia okey, nampak cantik juga. Parameter dia, parameter dia kali ni saya suka sebab dia berbeza dengan auto show yang sebelum ini, yang macam bentuk teropong tu kan. Tapi ini reka bentuk dia memang cukup cantik lah guys. Okey, so jom kita ulang balik. So ini adalah meter dia. So meter dia kali ni cantik. Saya suka dia punya parameter. Dia ada meter RPM, ada speedo, and dia ada gear indicator, and dia dekat bawah ni fuel gauge dia lah, and ini adalah untuk temperature dia. Bateri pun ada, dan juga dia ada total mileage lah, dan ada juga indikator lain dekat sini, dan juga ada switch button untuk control dia punya meter. Okay, so meter dia kali ni bagi saya nampak lebih cantik compare dengan yang bentuk awal-awal tu yang keluar macam bentuk teropong. Okay, so switch button yang lain ada dekat sini. Dekat sini dia ada lampu rendah, lampu tinggi, dan juga ada lampu bypass lah, and dia ada horn signal. Okay, so dia juga ada hazard lamp. Ini antara benda yang saya suka lah. Kalau ada emergency, kita boleh on hazard lamp, dan juga dia ada electric starter, tapi dia tak ada kickstarter. Tak ada kickstarter. Dan juga kali ini dia sudah didatangkan dengan ini dia charging port. Nampak? Kali ini sudah didatangkan dengan charging port type A. Okay, so boleh charge lah phone lepas ni. Siapa yang bawa e-hailing kan, boleh charge phone lepas ni. Yang kelima, kita nak tengok dia punya tank. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu dia punya bentuk seat. Seat dia kali ni lebih ergonomik, tak lebar macam yang sebelum ni. Kali ni dia betul-betul ikut bentuk kita punya apa ni, kelangkangan. So masa yang naik tu saya memang tak rasa dia punya seat adalah 800 mm. Tak terasa sangat sebab dia pandai main peranan dekat sini lah.
So dia nampak lebih ergonomik. Memang rider boleh naik dengan selesa. Okey, seat dia pun okey, cukup sedap juga, dan saya suka juga seat dekat belakang macam ni. Dia agak tebal juga, dia tak terlalu nipis. Jadi nak bawa orang rumah memang selesa. Okey, so jom saya tunjuk pula tangki. Tangki macam mana? Ada peningkatan ke tak? So okey. So untuk tangki dia, kapasiti tangki dia masih sama lagi 7 liter, dan dia juga antara motor Kapcai yang paling besar kapasiti tangki dia. So kalau motor lain macam motor Yamaha baru 4.5 macam tu kan, Honda baru 4.2, dia dah bagi 7 liter. So bagi saya memang sangat besar. So di bawah ni dia macam ada sikit tools lah, korang boleh letak kat sini. Okay, so dan juga dia ada buku manual. Buku manual dia nice, dia lekat dekat sini. Okay, so ini adalah untuk bateri dia lah. So kalau bateri kong kena akses juga bawah seat. Okay, so itulah yang ada dekat motor ini guys. Okay guys, so dari segi dia punya berat badan motor ni, berat badan dia agak berat sikit daripada Super Moped yang lain, iaitu 135 kg. Tapi dengan horsepower yang dia bagi saya dia dah counter balik lah dengan dia punya berat. Okay, so dari segi seat height dia pula antara Super Kapcai ataupun Super Moped yang paling tinggi jugalah dia punya seat height, iaitu 800 mm. Tapi saya tak terasa sangat sebab macam saya cerita tadi, kerusi sangat-sangat ergonomik. Okey, so kita duduk dekat atas. So ini adalah feeling dia lah bila kita duduk ke atas. Macam saya cakap tadi, dekat sini dia tirus, jadi kaki kita tak terasa tinggi sangat guys, sebab kaki kita senang nak akses ke lantai. Okey, so ini adalah sitting position bila korang duduk atas motor ni. Bagi saya selesa lah. Dia tak adalah begitu tinggi daripada yang kita sangkakan lah, sebabkan dia punya seat height tadi kan. Okay, so kedudukan dia macam ni lah, macam kebanyakan Super Moped yang lain jugalah. Dia punya riding position macam ni, dan saya sukalah dekat dia punya handlebar dia agak lebar, jadi selesa untuk korang bawa dekat jalan raya, nak bawa dekat highway pun kita rasa lebih kukuh. Okey, so itulah sebuah sikit pasal seat height dia. Antara benda yang saya suka juga dekat motor ni, sebab bila korang bawa dekat highway dia memang selesa tau. Sebab dia satu, dia berat, berat dia 135 kg, dia ngam dengan power dia, dan bila korang bawa tu korang tak terasa goyang lah. Itu pengalaman saya bawa motor ni lah. Okey guys, so jom saya belanja bunyi motor ini. Okey, so ini bunyi idling dia. So jom saya rem sikit motor ni. Okay guys, so itulah dia sedikit pasal motor Super Moped yang paling berkuasa dekat Malaysia ini. So dah datang dengan version 4 dengan facelift ataupun reka bentuk yang sangat-sangat berbeza dan tak terjangkau oleh otak kita sebab dia mengambil reka bentuk ala-ala macam Y16, macam Honda RSX. So dia pun dah menggunakan reka bentuk yang macam ni lah, ala-ala macam skuter sikit juga. Okey, so bagi korang macam mana, ada ngam ke tak ada ngam? Okey, so dari segi warna, pilihan warna dia ada 3 pilihan warna. Yang ini warna putih, dan juga dia ada warna hijau, dan juga dia ada warna biru. So mana satu pilihan korang saja yang boleh jawab. Okey, so dari segi harga, harga untuk motor ini dijual pada harga yang bagi saya sangat-sangatlah berpatutan dengan tawaran enjin yang super power bagi saya untuk sebuah motor Super Moped, iaitu menawarkan horsepower sebanyak 19.7 horsepower dengan reka bentuk yang serba canggih. Lampu belakang pun cukup cantik. Okey, so ABS 2 channel, tangki 7 liter, meter memang handsome gila. Tengok. Okey, so bagi saya dia adalah satu tawaran yang menarik. Dijual pada harga RM9,988. Itu tak termasuk insurans rotek lah. Bagi saya memang satu pembelian yang sangat-sangat berbaloi, terutamanya siapa yang
nak pakai pergi balik kerja, tapi sekali-sekala nak juga ride on weekend tapi nak pakai kapcai. Inilah jawapannya guys. Okey, sebuah motor marhain tapi penuh dengan features, dengan reka bentuk yang baru tapi agak merusingkan sikit lah. Okey, so apa-apa pun pilihan di tangan korang. Okey, so saya cuma memberikan pendapat saya. Okey, so assalamualaikum pada ku Abang Zan. Kalau korang berminat dengan motor ni, boleh kontak dengan kawan saya Mr. Oscar. Dia akan tolong korang untuk dapatkan motor ni lah. Nak loan, nak cash, boleh jumpa dengan dia. Dan satu lagi, jangan lupa datang ke kedai saya lah, sebab sekarang saya pun dah buka kedai makan. Okay, so assalamualaikum pada ku Abang Zan. See you on next video. Bye bye.